So alhamdulillah kita dah siap tarik. Ni laluan ni turun pergi DB lubang. So ni fleksibel sikit. So ni ni lalu sini lah. Sebab sana ada tu. Kalau kita malah nak bend-bend, banyak kerja, macam ni pun okey. Yang penting selamat lah. Yang penting kabel semua dalam pipe lah, dalam perlindungan. Okay. Mak ni, apa ni? Ada yang cakap ni apa, sistem jambatan. Sistem jambatan dah ni. Tak tahulah macam mana sistem jambatan tu. Tapi macam ni lah, yang penting selamat. Okay. So ni daripada dapur ni lah. Ni laluan dia naik. Ni yang ke depan tadi. Okay. Tengok, kita zoom sikit. Tu jambatan tu. Tengok lampu nampak tak? Tu. Alright. So tu nampak turun tu. Tu pergi ke DB lah. Alhamdulillah, yang penting selamat. Okay. So laluan dia macam ni. Turun semua fully dalam selalu. Nampak tu turun. Terus ke sana. Tu. Nampak? Tu turun. Ada fleksibel tu turun pergi ke point lah. Point plug. Terus lagi sana. Tu fleksibel tu pun sama, turun ke point plug. So alhamdulillah. So ni 2 liter 2 liter untuk 4 soket. Kita buat dua-dua. Alhamdulillah. So siapa nak boleh roger. Kita ikut spek. Kita buat wiring ikut spek. Selamat InsyaAllah. Material kita pakai mega cable. Okey, alhamdulillah. Masak sikit. Okey, wah, ni laluan dia. Tu turun point plug untuk TV. Okey. Turun, nampak tu kita ikat nampak tu. Kita pakai klip. Tu pun kita klip. Takkan lari lah. So semua bertutup. Tu aksesoris pun kita pasang. So ni turun naik yang jalan tadi lah. Okey, alhamdulillah. So kita boleh turun lah. Okey, ni jalan keluar dia. Rumah tak ada manhole memang kena naik ikut ni, ikut bumbung. Nasib baik bumbung dia bumbung genting. Alright, alamak ada kaki Okey.